Selamat datang ke Tangga Tajwid. Okey, jadi Tangga Tajwid ni adalah satu tempat yang mana kami nak terangkan kepada anda semua dekat luar sana kenapa dinamakan nama tajwid tu. Kita tahu nama tajwid ni banyak dan ramai orang keliru juga sebenarnya dengan nama tajwid ni. Kalau kita faham dalam bahasa Melayu kenapa dinamakan nama tajwid tu, jadi kita akan ingat. Barulah kita faham, oh kenapa dinamakan macam ni? Kenapa dinamakan izhar? Kenapa dinamakan mad asli? Kenapa dinamakan ni? Sebagai contoh, saya nak tunjukkan satu contoh dalam episod ini, iaitu berkenaan dengan, saya ambil contoh yang paling mudah, mad asli. Dan antara hukum yang paling semua orang tahu adalah mad asli. Saya nak ceritakan pasal dua, iaitu mad asli dan juga mad asli tabi'i. Mad asli, maksud dia adalah sangat simple dan nama pun mad asli. Sama je macam bahasa Melayu. Mad adalah huruf-huruf mad, iaitu alif, waw dan juga ya. Manakala asli ni maksudnya adalah asal. Jadi kat sini adalah mad yang asal. Seperti banyak contoh yang ada dalam Quran, mad asli adalah antara hukum yang paling banyak dalam Quran. Ada banyak dalam Quran. Contoh dia dalam ni, contoh ni. Iyyaka, qala, hanya tambah alif ataupun waw ataupun ya sahaja. Manakala untuk mad asli tabi'i pula, ada dia tambah satu lagi perkataan, tabi'i. Tabi'i ni dia maksud dia adalah ikut. Dia ikut kepada mad asli. Jadi mad asli tabi'i ni dia sama je macam mad asli, beza dia adalah cuma saiz dia kecil je. Dia saiz kecil. So simple dan ringkas, mad asli dan mad asli tabi'i. Okey, jadi itu saja untuk sekarang. Jadi untuk next episode kita akan huraikan lagi apa lagi maksud-maksud nama tajwid ni dan kenapa dia dinamakan begitu. Jadi follow Jadi Tajwid dan tonton Tangga Tajwid.